Ya. Kita sekarang berada dekat Sungai Mekong. Kejap. Off dulu. Okay, sekarang kita berada dekat Sungai Mekong. Kita nak naik bot ni. Kita nak menyusuri Sungai Mekong. Jom. Dah. Jumpa kita dekat King Chow Kui Catch. Tak tahu nak sebut. Jom. Kita nak naik bot. Oh, ni pokok macam pokok teratai je. Cuba tengok tu. Kelapa air rupanya. Betul lah. Teratai lah kan kelapa air. Bukan tak ingat lah apa benda. Jom. Ini bot-bot dia. Okay, kita nak menaiki bot. Jom. Hati-hati langkah. Ini kita tak tahulah rasa dia macam kita naik bot dekat Kuala Terengganu ke tidak. Awak. Okay, jom. Bot kita dah jalan dah. Dia bagi seorang sebiji kelapa muda. Lalu melepak seorang-seorang kat belakang. Sedap sebab berangin kan bila kita naik bot. Seronok kakak tu menikmati kelapa. Wow. Okey. Angah. Ini bukan jambatan Pulau Pinang ya. Ini jambatan di Vietnam. Bentuk dia seakan-akan lah tapi dia kecil je. Aku tak tahulah bot apa kat situ. Panjang sangat bot bawa barang rasanya. Ini kita naik bot dulu. Lepas ni baru kita akan naik sampan yang kecil-kecil. Buat macam ni. Angah, macam mana Angah? Yang mana nak buat yang viral tu. Budak menari. Macam mana kakak? Buat je lah. Kalau lah okey je.
Ni kelapa. Yang dia dah mesin, lepas tu dia nak perah. Lepas tu ni dia buat apa ni? Ni buat apa? Buat Gula kelapa. oh, gula kelapa. Dia masuk air santan. Ingatkan macam nak buat minyak rambut tu kan. Minyak coconut oil kan. Jom. Ni bagi rasa. Ya. Ini sebenarnya bagus untuk kesihatan. Rupanya dia boleh buat gula juga. Dia tambah gula ke tak? Tak, memang original. Oh, ada kacang. Ambil tu. Ni kakak makan apa? Snack kelapa. Mana? Dia kelapa dan dia buat macam keropok. Sedap. Ni pun sedap. Ni keropok juga daripada Oh, minyak kelapa. Oh, bagi ni. Bagi panjang bulu mata kakak. Nah, dekat coconut candy punya perkampungan ni ada jual macam-macam. Barangan craft tangan. Ni pembuatan coconut candy. Dia letak dalam bekas tu dan dia bungkus. Okey, kita dah selesai dekat sini. Jom kita melawat tempat lain pula. Kita pergi tempat lain lagi. Bila nak naik sampan ni? Okey, sekarang kita nak naik sampan pula. Jom. Ini namanya Kampung Coconut Kampung Coconut. Okay, kita singgah je kat sini sekejap. Kita dah meninggalkan kampung ni. Kita nak naik boat lagi sekali. Nak ke destinasi seterusnya. Berhati-hati. Ini kita ada kat kampung yang lain pula. Chua Maong Cilan. Tak tahu apa nama tempat. Jom kita pergi. Kulit buaya. Nanti kat sana kan, nanti dia bagi. Jom kita tengok. Kita nak menaiki sampai macam ni. Cuba tengok tu. Dah. Zakir. Tengok belakang. Kakak. Angah. Adik, tengok sini.
Ini kita dekat Sungai Mekong. Ni kita tengah naik sampan. Uncle ni kayuh. Kita tengah menyusuri tepi ni. Cuba tengok pokok-pokok tepi tu. Dah. Lenguh hanti cakap. Bye. Penat tangan. Okay, thanks. Dia sorang-sorang Nak durian? Tak nak. Kita selepas kita menyusuri sungai, kita dihidangkan dengan buah. Ete. Cawan dia memang ada dua sini. Ti. Kenapa cawan dia ada macam ada dua? Di sini kita makan buah-buah sambil kita dihiburkan dengan nyanyian lagu. Kaki. Hore. Hore. Ni madu dicampurkan dengan limau. Ni limau biasa ni. Jadi pati bunga. Pati bunga. Ini bagus liver. Bagus untuk liver. Liver detox. Teh jasmine. Kacau dulu. Minum. Try. Pusing je lebih ni. Okay, Umi nak tengok siapa nak minum dulu. Okay, Abah berjaya. Alung berjaya. Angah.
Alah, kena minum lah. Sedap. Balik kena hari-hari minum madu. Sedap. Angah dah habis Nana. Cuba Angah rasa. Nak suruh Angah habiskan. Ini yang madu asli ya. Sini ada jual. Oh. Kalau suka boleh beli. Ini yang madu, yang ini pati bunga. Ini yang rojak jelly. Susu lebah rojak jelly. Baguslah kat sini kan. Dia bagi kita cuba dulu. Lepas tu baru dia jual barang-barang dia nak jual. Local product. Dia jual madu, dia jual dia bunga. Lepas tu dia jual jelly. Royal jelly. Ni air madu lebah. Lebah pun datang sekali. Ini baru asli dari apa? Dari kebun lebah. Oh, jatuh. Jatuh. Kesian kat dia. Ya. Kita dekat kebun madu lebah. Dia letak teh. Dia letak madu dalam teh tu dan dia bagi kita rasa. Lepas tu dia jual barang. Kita sekarang sedang naik bagi ni. Kita nak kelilingi pulau kat sini. Besar rumah dia. Kita kat Kampung Mekong ni. Ni siapa nak naik kereta kuda boleh. Anh đi có một mình anh làm một xe à? Bestnya sebab macam meriah gila dengan kereta kuda dia. Macam banyak lah. Mana? Rồi. Bestnya tempat makan kita. Alright. Di tepi Sungai Mekong makan tengah hari. Hari ni kita makan tengah hari dekat tepi Sungai Mekong. Itu ni kargo punya kapal lah. Best lah, ada angin. Seronok sangat petang-petang. Kapal kargo. Ya, rumah ni besar. Sewa kargo. Kapal kargo. Dalam tu macam-macam barang. Mungkin dia nak hantar ke Malaysia. Ke kanan lagi. Sungai Mekong dia menghubungi kan. Hari ni menu kita sambal udang. Lepas tu dia macam masak lemak tapi rasa macam kalau kat sini panggil kari kot. Sedap. Masakan hari ni pedas sikit. Dah selesai makan, kita akan balik ke darat semula untuk jalankan lain-lain aktiviti selepas ni. Kat sini kan, kalau kita naik ni, kita seorang-seorangnya bagilah tip sikit. RM5 ke, RM10 ke. Terima kasih.